pukul 6.30 pagi. Saya akan breakfast dulu. Pukul 7 saya set up motor, isi minyak teti. Lepas kita turun meluncur balik KL. So aku tidur dekat hotel Permai Kuala Terengganu. Duduk hotel tidur memang selesa lah. Dengan tilam empuk, bantal lembut. Macam tu lah. Okay, jom. Aku nak cerita pasal perbezaan kali ni punya penginapan lah. Kalau kau tengok video aku yang sebelum ni, itu adalah homestay member aku. Homestay tu, diorang dah check in awal lagi hari sebelum. Sampai kan hari 1 bulan. Jadi, aku nak check in tu dia kena pukul 3. Hotel check in pukul 3. So dia tak boleh check in awal. So nanti aku tumpang kejap rumah dia. Dia breakfast dulu. Satu orang tu memang start pukul 6.30 check in. Ada orang. Saya meja dulu. First time aku breakfast pakai helmet. Memang menu pagi apa benda nak makan tu selalu kacang pul. Ayam kacang pul. Orang Johor ni. Orang Johor. Telur letak kuah dia, letak dia punya bahan-bahan. Lepas tu letak telur separuh masak kan. Lepas tu cicah dengan roti makan. Start ramai. Ada daripada company di mana-mana ke, macam kerajaan dengan apa ni. Kita ada ni biasanya suka apa? Omelette. Kacang ni tengok tak siap set up lagi ni. Okay, jom aku ambil dulu. Okay, aku ambil menu pagi ni. Kita cerita menu breakfast dekat hotel hari ni. Aku ambil ini Americano. Aku buat 2 shot lah. So ada roti pastry macam ni croissant. Lepas tu ada yang pusing-pusing ni. Tu ada kek coklat macam tu lah. Mini kek lah. So aku tambah sikit lagi. Ambil kutia. Lepas tu ada kentang, sambal ni, buah, kuih tu. Cukup-cukup. Sebenarnya tak boleh kenyang-kenyang sangat. Sebab nanti atas motor je lagi dia ngantuk. Lambat sampai nanti. Okay, bismillah. Panas. Apple ni aduh. Lambat apple. Aku actually duduk berdua dengan siapa. Dia tengah solat dia. Tolak. Dah 2 hari tak shave. Naik uban lah dekat ni. Hotel okey je. Biasa lah, hotel pun bukan 5 star, maybe 3 star. Aku bayar untuk julak tu katil massage 180. Tapi tu untuk promo RZ member. Dia kalau bukan promo dia akan jadi 200 untuk lah. Jadi kau boleh check dalam website kan. Tapi hotel ni dia punya parking tadi aku review kat korang macam mana pengurusan kenderaan di basement. Maksudnya motor kita ke parking kat bawah basement. Macam mana dia punya keselamatan dia. Sebab korang mesti risau motor kena lembat lah apalah. Aku pun ada anxiety tu macam tu. Tapi nak tak nak tak ada pilihan lah. Sebab kita orang bertiga tapi dah tinggal 2 lah. So hotel je ada. Kan nak tengok homestay 2 orang.
Let's go. Okay, kita dah pukul 7. Selesai breakfast. Kita akan luncur. Salam. Nampak? Nampak dia punya pekerja sangat beramak. Okay, check out. Check out dulu. Ha? Dia tak sebut nama pun. Okay, lobby pun memang sejuk je dengan alunan apa? Ayat suci. Wow, tengok. Dekat Petron tu dah ramai dah budak-budak motor. Okay. So dia parking dia dekat tower belah sana. So daripada lobby ni korang kena berjalan kaki macam ni tengok gelap. Dia jimat. Mungkin tadi dia dah buka lampu, dah tutup lah. So kena masuk. Dia actually dia tower belah sini pun ada je bilik. Korang boleh dapat bilik yang belah sini juga. Tapi aku punya bilik tu yang belah sana. Aku pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Tengok atas ni ada bilik lagi. So parking tu sebenarnya bawah ni lah. Basement ni je, bawah ni, satu tingkat ke bawah. So setiap motor yang parking kat sini diberi stiker yang ada bernombor siri. Satu kelemahan dia lah, motor tu dibagi stiker. Okay. Sepatutnya dia kena bagi satu lagi nombor untuk pemilik motor. So pemilik motor nak masuk ke tempat parking sepatutnya kena tunjuk ataupun bagi tahu nombor motor dia, barulah boleh pergi ke motor. Menjadi satu verification lah. Maknanya mengesahkan itulah motor kau. Masuk lift, tekan B1 lah. Tekan B1. Okay. Keluar je lift. Okay. Ni motor. Ini semua perantau ibu kota ni. Okay, ni dia punya guard. Assalamualaikum. Okay bang. Motor selamat bang. Okay. Jaga bang malam ni. Motor aku memang depan dia je. Geng-geng kat sini, aku kat sini. Kita review motor dulu. Motor first kali tengok bawah ada minyak nitik dah. Tak ada minyak nitik, okey. Banyak motor lain kau tengok. Ni sana geng JB. Ni dah banyak balik ni kot. Okey, jom. Kita pancur titi jap. Tiket dia tak ada banyak sangat. Semalam dia duduk mana? Masuk dekat mana dekat asap. Luar dia. Bau ni. Oh ni. Ni. Tengok betul ni je. Betul buat batuk . Aduh, cabut. Aduh. Penuh. Alhamdulillah, technical function tu lah. Sebelum tak ada semua. Tank CCTV ada. Kita di itu lift. Kita pakai sana.
So belah sana pun ada TV juga. Okay, let's go. Okay, dekat Shell Parker sekarang 8.25. Tadi masuk highway dalam pukul 7 lebih lah. Sebab keluar daripada hotel tadi pukul 7. Orang-orang lalu ikut highway Ajil. Sekarang dah sampai Parker. Isi minyak dulu. Biasa lah. Boleh je. Ikut jalan dalam isi belah sana. Tapi apa, kita sambil-sambil tunggu ni kita rehat je lah. Isi minyak terus, jalan luncur. Suasana, suasana. Dia dekat Gambang. Weh, minyak pun ngam-ngam tu. Minyak ngam-ngam. Siapa siap slow lagi. Risau habis tengah jalan. Hei. Ada yang putih, ada yang... Apple hantar Apple. Itu minyak tu. So kali ni dia dah letak barrier lah. Belah sana kereta, belah sini motor. So dia tak campur. Kalau campur kan kereta pun jenuh lah. Nak kena tunggu motor. Ada yang bayar kaunter tu jadi lambat. So korang kalau naik kali jangan bayar kaunter. Petronas ada settle. Shell pun ada app dia juga. App Shell juga lah. So senang, tak payah pergi kaunter nak bawa IC apa semua. Dekat-dekat kat telefon je dah settle lah. Kau pergi mana? Papa balik daripada Terengganu. Apa pergi mana? Papa pergi Terengganu.